Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Jalan Terus dengan tagline kita Jalan Terus Sampai Jumpa Jalan episod 03 bersama saya Peko. Alright, hari ini kita akan ada satu episod baru. Of course lah, kita memang akan ada episod baru. Tapi bukan saja episod baru. Hari ini saya tidak keseorangan. Bila saya cakap tidak keseorangan tu, kita akan ada panelis. Of course lah, panel mesti ada. Dalam masa yang sama, kita ada penambahan host. Host ni saya agak suka kan dia sebab mana-mana saya pergi dia mesti ada. Saya masuk lockup ada dia. Saya pergi demo ada dia. Mana-mana ada dia. Iaitu Wong Kukui. Hello Peko. Hai Wong. Terima kasih sebab sudi jadikan saya host kedua dalam podcast Jalan Terus. Saya tidak sangka saya jadi host sebab selama ni kalau saya di interview podcast saya akan jadi seorang panel, bukan seorang host. Jadi ada sedikit gementar dan nervous lah. Lagi-lagi saya yang kita akan temu ramai ni adalah seorang aktivis senior. Aktivis senior, betul. So sekarang Wong tengah nervous lah? Sedikit lah, tak apa Wong. Ini kali pertama Wong boleh practice. Nanti bila Wong dah terbiasa mungkin kita lagi power, mana nak tahu kan. Alright Wong, terima kasih sebab sudi untuk menjadi host bersama saya. Mungkin episod selepas ni pun yang akan datang mungkin kita akan kekal host bersama saya, Peko dan Wong. InsyaAllah kita tengok macam mana keadaannya jika Wong sudi. Alright, Wong, hari ni ataupun minggu ni adalah minggu demam untuk orang Malaysia. Dan I think satu dunia lah demamnya. Sebab demam apa? Demam Piala Dunia. Hujung minggu ni. Kau sokong negara mana? Macam saya of course Germany lah. Germany. What do you think? Kalau you Wong? Saya tidak tengok bola. Saya bukan peminat bola pun. Tapi saya pun akan mengikuti demam-demam bola sepak ni. Saya tengok negara mana yang power, itulah saya akan sokong. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Kalau saya mungkin Jerman. Pick one lah Wong. Pick one lah. Malaysia tak ada lah. Malaysia tak ada. Brazil lah. Brazil lah. Okay, sebab Brazil ada sejarah yang panjang dalam bola sepak. Betul. Dan Brazil pun antara negara yang menang Piala Dunia paling banyak. Dan fun fact, dalam 96 tahun World Cup, hanya 8 negara saja yang pernah menang World Cup. Paling banyak Brazil sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali? 5 kali. Nanti kita mau tanya juga kita punya panel ni, dia sokong negara mana pula? Boleh, kita akan tengok. Okey Wong, sekarang sebab saya tengok pun panel kita macam nak menjawab juga soalan Piala Dunia tu. So kita akan sabar pula dia. Kita akan pergi flow kat dia. So sekarang ni Wong, panelis kita ni macam tadi Wong kata dia aktivis senior. Dan dia agak terkenal dan saya pun kenal dia. Describe Wong, siapakah dia? Okey, panel kita ni dia adalah seorang senior yang saya hormati sebab banyak kerja-kerja dia sebelum ni yang menginspirasikan. Saya percaya bahawa dia bukan menginspirasikan saya tapi menginspirasikan ramai anak muda pada hari ini. Biarpun kadang-kadang dia sedikit garang terhadap junior macam saya ni, macam kita, dia sedikit garang, tapi dia banyak membantu kita dalam gerak kerja kita dalam aktivisme pada hari ini. Dan dia seorang yang baiklah. Mungkin kalau orang tidak kenal dia, orang akan rasa dia ni yang garang kan, yang cakap main lepas. Tapi jika kenal dia lebih mendalam, dia adalah seorang yang saya sebut tadi lah. Okay. Kalau kau pula Beko? Kalau saya, first saya kenal Mandip ni pada tahun 2022, 2023, something like that lah. Time tu saya bersama dengan sesebuah parti ni, saya tolong. Lokasi dirahsiakan. Parti apa? Parti mana? Parti pun saya rahsiakan. Sebab saya takut jadi kontroversi lah podcast ni. Kan, sebab nanti dia panjang. Tentu saya first time kena Mandip kan. Dan tentu saya ada tanya dia satu soalan. Tentu saya awal-awal lagi dalam dunia aktivisme ni kan. Dan saya tanya, yang dulu tu yang ada Mali buat rusuhan depan UPSI tu, dia marahnya aku. Dia marahnya, wah mana ada rusuhan, bla bla bla, itulah kau bla bla. Awal kenal aku dah kena tembak dah. Tapi betul lah, dia garang lah. Dia garang lah kan. Dan antara benda yang saya boleh describe dia agak strict lah kan. Apa-apa dia tembak je kan. Yalah, benda betul kan. Okay Wong, itu saya nak memperkenalkan kita punya panelis, iaitu Mandip. Mandip si. Hai Wong, hai Peko. Hai Mandip. Terima kasih kerana berjemput saya untuk podcast di rumah Mandiri. NGO yang sangat kontroversi. Tidak kontroversi untuk saya. Terima kasih memperkenalkan saya, tapi tak adalah garang. Saya tak garang. Saya tak garang. Cuma itu mungkin cara individu kan. Dan Peko ni dia tak nak, dia nak rahsiakan parti mana. Parti muda.
Parti muda. Dan ya 2022 Peko Betul. wah agak lama juga masa saya buat kerja di kampung saya, Hulu Selangor, di kawasan Kuala Kubu. Dan masa tu Peko rasanya UPSI kan, Upsi betul. student UPSI, dan Wong memang saya kenal Agak dari lama kita zaman- kenalkan Mandip. Saya kenal Dah Wong berapa ni tahun? lama. Dan satu perkara, walaupun saya suka kadang-kadang bully atau cakap macam-macam tentang Wong, tetapi sebenarnya perjuangan Wong ini bagi saya adalah satu perjuangan yang sangat satu perlawanan melawan sistem yang agak lama dan bukan semua orang boleh buat. Betul. Dan bagi saya itulah satu perkara yang saya sangat salut kepada Wong yang telah membawa kepada sinar baru kepada rakyat ataupun individu yang tidak punya kewarganegaraan, ya. Perjuangan itu ada macam-macam orang, ada macam-macam cara dalam perjuangan. Betul. Tapi Wong telah membawa bahawa perjuangan melalui mahkamah ataupun institusi kehakiman itu adalah satu juga jenis aktivisme. Betul. Kadang-kadang orang tengok aktivisme jalan raya saja, dan saya percaya kita akan bincang banyak pasal perlawanan jalan raya. Betul. Dan sekali lagi terima kasih menjemput saya tu Jalan Terus. Podcast Jalan Terus. Podcast Jalan Okay, Terus. sama-sama Mandik, terima kasih juga sebab sudi hadir dan meluangkan masa bersama kita. Dan fun fact, Wong ni dulu adalah sebenarnya seorang stateless yang baru saja dapat IC. Tapi kita bukan nak cerita pasal Wong. Sebelum kita nak minta Mandik memperkenalkan diri, fakta menarik ataupun yalah sejarah-sejarah sebelum ni kan, Mandik boleh ceritakan. World Cup, Mandik sokong apa? Saya penyokong Argentina. Walau so Messi is a good ah. Messi is a good, Maradona is a good as well. Okay, mantap. Okay. Dan untuk sebelum Mandip memperkenalkan diri dengan lebih dalam, yalah sebelum ni Mandip adalah seorang aktivis di jalan raya dan sekarang Mandip sudah bersama dengan kerajaan. Tapi itu kita akan bincangkan kemudian. Tapi kami mau tahu tentang Mandip yang fakta menarik yang ramai orang tidak tahu. Betul? Sebab seperti Mandip adalah anak jati dari Kalumpang. Kalau Saya- tidak silap. Ramai yang tidak tahu benda. Ya, saya berasal dari Kalumpang. Kalau Peko tahu, Yes. Kalumpang tu di mana? Ya, Kalau Peko belajar di UPSI, iaitu satu pekan ataupun kampung kecil di Hulu Selangor. Biasanya cakap Kalumpang ni orang tak tahu, kena cakap Tanjung Malim. Ya, tapi Tanjung Malim tu Perak. Saya ni orang anak Selangor. Kalumpang Selangor kan? Kalumpang Selangor. Kalumpang Selangor. Hujung Selangor dah. Hujung Selangor di kira kalau di Hulu Selangor ni dia paling hujung sekali lah, sepadan dengan Tanjung Malim. Saya membesar di Kalumpang, tapi saya belajar di Tanjung Malim. So hari-hari saya berulang alik Selangor Perak. Saya belajar, saya tadika di Metodis Tanjung Malim. Sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim. Sekolah menengah Metodis Tanjung Malim. Metodis Tanjung Malim yang dekat dengan Di, Balbuka tu. di hadapan UPSI, UPSI kampus lama. kampus lama, Okey, betul. di Jalan Besar. Dan kemudian saya buat tingkatan 6 di SMK Johari Tanjung Malim Okay, Johari. juga. Dan selepas tu saya masuk ke Universiti Industri Selangor, Unisel, yang sekarang ni ialah Universiti Selangor. Jadi itulah sedikit latar belakang saya, seorang anak Kalumpang yang membesar di Kalumpang dan sentiasa bangga dengan nama Kalumpang. Mandip Unisel kos apa? Saya pengurusan industri. Pengurusan industri. Unisel yang dekat Bestari Jaya kan? Batang Berjuntai, Batang Berjuntai. kemudian dinamakan sebagai Bestari Jaya. Alright, okay. Baik. Mungkin selain pada tu, kita dah kenal sedikit sebanyak pasal Mandip. Saya juga tahu ataupun baca cerita-cerita sebelum ni yang Mandip pernah di lock up lebih dari 5 kali ke 5 kali, something like that. Saya pernah ditahan 5 kali. 5 kali. Pernah ditahan 5 kali. Ya betul. Kali pertama di Tanjung Malim. Kali pertama di Tanjung Malim. Kali pertama di Tanjung Malim. Yang ada UPSI tu. Di hadapan UPSI. Saya ditahan di hadapan Balai Polis Tanjung Malim. 5 tahanan tu semua di bawah Akta Perhimpunan Aman. Sejujurnya saya tak ingat. Kali pertama tu saya ditahan di bawah akta apa, saya tak ingat. Tetapi saya banyak kemudiannya ditahan di bawah Akta Perhimpunan Aman, ataupun ada yang katakan di bawah Section 124B dan C, itu detrimental to parliamentary democracy, attempt to overthrow the government,
attempt untuk merusuh, dan Section 233 saya rasa, Akta Komunikasi dan Akta Multimedia, sakit hati yang dipanggil. dan sejujurnya saya tak ingat sebab banyak sangat akta diguna pakai dulu yang diguna pakai. Tapi hampir semua tahanan saya itu adalah aspirasi ataupun freedom of assembly, freedom of expression, criticism towards the then regime. Okay, faham. Okey, daripada apa yang Mandip sebutkan tadi, semua yang pengalaman-pengalaman ditahan, mesti ada cerita ataupun sejarah di sebalik tahanan-tahanan tersebut. Mungkin Mandip boleh ceritakan macam mana permulaannya Mandip terlibat dalam aktivisme, dalam street protest, terlibat dalam penulisan sejarah untuk merampas semula ruang awam tu daripada pemerintah rejim BN ketika itu kepada rakyat. Saya rasa perjuangan demonstrasi ataupun jalan raya ataupun himpunan aman ataupun protes ataupun melawan rejim Barisan Nasional seperti yang dikatakan orang itu, saya hanya sebahagian daripada penyambungan. Perlawanan ini saya rasa bermula daripada tahun 1947 lagi. Ya. Dan kemudian kalau kita melihat the student uprising daripada tahun 74, Zaman-zaman Hisham lah. zaman Hisham Rais, Adi Satria, Kamaruzaman Yaakob, Syed Hussein Ali, dan Anwar Ibrahim, dan ramai lagi pada tahun 1974, iaitu di Baling, Tasik Biru, dan kemudian juga Universiti Malaya yang ramai ditahan di bawah ISA pada ketika itu. Dan kemudiannya banyak lagi, dan ada juga saya rasa yang kalau ingat yang daripada Bukit Cina, perjalanan daripada Melaka Bukit Cina itu pun ditahan di bawah ISA. Kalau tak silap saya, tolong cek fakta, Pak Chong yang sekarang ni owner Gerak Budaya, Pak Chong terlibat dalam movement tersebut. Dan kemudiannya kita tengok reformasi 1998, 2001 1998 berlaku tangkapan ISA sekali lagi. 2001 Black 14 tangkapan ISA sekali, Tian Chua, Hishamuddin Rais, arwah Pak Din, dan ramai lagi yang ditahan, Lokman Adam, Ezamat No, ramai lagi yang ditahan di bawah ISA pada ketika itu. Dan kemudian berlaku lagi uprising pada 2007, iaitu PPSMI, Hinraf, Bersih 1. Berlaku juga tangkapan ISA pada 2007. Dan kemudian bermulalah juga era himpunan bersih. Bagi saya ketika itu lagi menggila. Dia tak guna, maksud tu akta polis, tidak ada akta perhimpunan aman. Ya, itu juga yang kita mau sentuhkan. Akta polis, tapi banyak digunakan ialah ISA pada ketika itu. Dan balik kepada saya hanya kesinambungan kepada perlawanan yang telah bermula. Saya bermula kalau betul-betul saya bermula kalau sebagai peserta ni gerakan Mansur ISA pada 2009. Kemudian ada protes Bersih 2 2011, dan saya betul-betul terlibat dalam menyusun demonstrasi himpunan aman ataupun demonstrasi bermula 2012. 28 hari bulan April 2012, itulah himpunan Bersih 3 ketika saya baru masuk kerja dengan Bersih. Sama hari kelahiran Akta Perhimpunan Aman 2012. Akta Perhimpunan Aman digezetkan pada 23 April 2012. Okay. 5 hari sebelum himpunan Bersih. Iaitu akta polis dimansuhkan. Dulu akta polis ni berhimpun 5 ataupun lebih orang, kamu boleh ditangkap. Dan dulu perlu permit. Terus tangkap. Boleh ditangkap lah. Dan di dalam permis private pun yang saya dengar lah, orang dulu kata di dalam berkumpul 5 orang ke 10 orang di kawasan di permis yang tertutup pun masih boleh ditangkap. Saya tidak pasti itu, tapi kita pasti itu berlaku, masa tu kita di bawah satu rejim, Akta Kuku Bersih, ISA, kadang-kadang orang kata ikut sukaku. Kalau nak kira lah tempat awam ke tak awam ke, tangkap-tangkap je. Jadi kalau macam dia tengok muka-muka, ada saya, ada Peko, ada Amir sebagai contoh kan. Ada Isha mungkin dia Saya cakap, tak tahu lah sebab berkumpul." Wong ni sekarang ni orang kata ikon kan. yang Tapi ganas lah. dulu ni lain akta polis tu lain diguna pakai. Dan akta perhimpunan sekarang ni kita ada akta perhimpunan aman, dan akta polis ni permit tau.
Mesti kena dapat permit. Permit tu Kena mohon okey. daripada polis dapatkan permit. Dan kalau permit dia dah dengan banyak syarat dia lah. Saya tak tahu, saya tidak berpengalaman di bawah akta polis. Okey. Dan kalau dah, tadi saya baca sebelum saya datang tu, saya baca undang-undang akta polis dan sebagainya. Kalaupun dah isu, dia boleh tarik balik. So dia permit beza dengan akta perhimpunan aman. Notifikasi daripada dan permit 10 hari kan awal asal dia. akta perhimpunan aman Ya. 10. Dulu 10. Lepas tu kena amend pergi 5 hari. Betul. Dan dibawa oleh Pakatan Harapan. So Pakatan Harapan ni sebenarnya reformis government. Okay, kita akan ke situ nanti. Kita akan Jap, tapi tadi Mandi dah cakap yang akta polis ni permit, kita belum minta Permit. Dan ada tak memang polis akan bagi lulus ke? Saya tak rasalah polis akan pernah bagi lulus ke. Oh, so memang tak pernah dapat kelulusan. Saya tak berani nak komen banyak tentang akta polis sebab saya tak tahu Tak pernah sangat, lah. tak pernah. Tapi berdasarkan ni ialah polis yang ada kuasa untuk approve atau reject dan penganjur harus mendapatkan polis permit sebelum menganjurkan apa-apa perhimpunan ataupun perarakan. Oh. Ni akta polis section 27. Section itu akta polis lah kita pakai, kita yang selalu cakap tu. Orang macam cara Setian Chua, Hishamuddin Rais, semua tu memang pernah kena akta polis. Tapi dulu tu akta polis dan dia guna pakai IAC juga. Terus IAC. ramai kena. Oh, iyalah. Tapi akta ni tidak kena IAC. IAC tu akta lain. Tapi banyak pejuang, aktivis politik, aktivis masyarakat ataupun akademia dan sebagainya yang sering kali menganjurkan himpunan ketua selalu digunakan pakailah ISA untuk untuk Membungkam dorang, seorang. memenjarakan aktivis. Akta polis ni sekadar yang macam akta perhimpunan aman lah yang dimansuhkan pada 2012. Saya bernasib baik. Saya bersyukur pada ketika berlaku uprising bersih, himpunan-himpunan bersih, tidak ada lagi ISA tetapi SOSMA yang diguna pakai kemudiannya. Jadi saya mengatakan bahawa bersih telah memainkan ataupun himpunan, bukan bersih salah satu saja, himpunan-himpunan rakyat, advokasi daripada aktivis-aktivis yang sebelum saya, sebelum kita yang telah berlawan akhirnya membawa kepada pemansuhan akta polis. Bagi saya itulah satu kemenangan untuk aktivis yang pro jalan raya ataupun pro perhimpunan aman. Oh ya, sorry interrupt. Dulu kita akta polis, lepas tu kita tukar kepada akta perhimpunan aman pada 2012 kan. Kenapa dia tukar? Saya rasa ini adalah satu perjuangan berterusan aktivis ataupun mereka-mereka yang percaya ataupun orang-orang yang sentiasa membuat advokasi untuk perhimpunan aman. So reform, yang penuntutan reform yang dibuat. Akta polis ni akta drakonian. 5 orang. Adakah kalau kita sekarang bila 5 orang ni boleh dikatakan satu himpunan haram? So akta polis tu lebih atau 5 orang. Dan saya rasa akta polis ni pun bercanggah dengan perlembagaan iaitu perkara 10 kan. artikel 10 kurungan 1 kurungan B. Ya, sangat bercanggah. Saya tidak kata akta perhimpunan aman itu tidak bercanggah. Itu soal yang kita boleh perdebatkan kita kemudian boleh lah. bincang kemudian. Tapi bagi saya akta polis, pemansuhan akta polis ini sebenarnya adalah satu kemenangan awal ataupun kemenangan besar kepada aktivis-aktivis setelah perjuangan kita ingin menyambung. Faham? Okey, Mandip, mungkin kita boleh bagi sedikit konteks kepada penonton-penonton kita kan. Mungkin daripada pandangan Mandip, mengapa pentingnya perhimpunan aman di dalam konteks sesebuah negara demokrasi? Kenapa pentingnya? Sebab kalau kita lihat macam negara jiran kita, Singapura sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa mereka adalah negara demokratik, tapi tidak mempunyai hak untuk berhimpun. Kalau ada pun mungkin dibenarkan di beberapa tempat ataupun perlu kebenaran daripada pihak polis. Dan bagi pandangan Mandip, kenapa penting? Bagi saya perhimpunan aman ini ataupun peaceful assembly ini, tak kira lah negara demokratik ke tidak demokratik ke apa, itulah hak yang saya selalu guna pakai, yang kami selalu guna, hak hak setiap individu. Apabila kita tidak bersetuju dengan sesuatu, bagi saya demonstrasi atau perhimpunan aman adalah salah satu act yang kita boleh lakukan untuk menunjukkan
ketidakpuasan hati kita, ketidakpersetujuan kita dengan pemerintah ataupun dengan mana-mana individu. Itu bagi saya, cara saya Jadi describe. hak tu diberi ataupun hak tu memang bila dia hak yang memang sudah ada sejak kita lahir. Okay, saya ada dua perkara di sini ya. Saya pada ketika saya advocate untuk hak berimpun, dan bagi saya juga bukan absolute freedom untuk berimpun. Maksudnya kita pada zaman kami di Bersih ataupun saya di Bersih dengan kawan-kawan, isu ni jelas yang kita bawa, iaitu pilihan raya bersih dan adil. Ya, pilihan raya bersih adalah salah satu cabang di bawah di dalam demokrasi. Ya, free and fair election is one of the pillars of democracy. Bukannya kalau ada election maksudnya demokrasi, tidak. That's one of the pillars. Dan perjuangan bersih adalah menuntut kerajaan yang bersih, hak membantah pilihan raya yang bersih, kerajaan bersih, melawan korupsi, free media dan sebagainya. Itu saya setuju. Dan itu adalah hak rakyat untuk menuntut perubahan, menuntut reformasi. Kerana apabila setiap pintu institusi ditutup, maka pilihan yang ada hanya adalah jalan raya. Tetapi pada masa sama, saya juga tidak setuju kalau perimpunan ataupun demonstrasi digunakan untuk isu perkauman, memainkan api perkauman, isu bangsa, itu saya tidak setuju. Itu yang dimaksudkan dengan your right is not the absolute right. It's not absolute freedom. Perlembagaan menjamin hak berimpun. Tapi hak berimpun untuk apa? Memanglah dalam perlembagaan itu tak ada, dalam People's Assembly Act tak ada. Right? Tapi saya tidak setuju dengan apabila isu perkauman digunakan, isu agama digunakan untuk atas nama demokrasi, atas nama perimpunan aman, itu saya tidak setuju. Tapi kalau membantah, tak setuju dengan akta ni, tak setuju dengan polisi ini dan sebagainya, teruskanlah. Sebab kadang-kadang orang menggunakan perimpunan aman ini, dan tukang kerajaan ni tukang kerajaan lah, cara demokratik, tidak ada masalah. Nak berimpun 1 juta, 2 juta, kita pernah berimpun 500,000 orang. Jatuhkanlah kerajaan cara demokratik. Saya tidak kata tak boleh, buatlah. Banyak juga negara yang jatuh di bawah jalan raya. Tapi janganlah guna kekerasan. Itu bukan. Baju merah dulu yang melawan bersih itu bukan perimpunan aman. Itu keganasan yang digunakan untuk memukul peserta dan sebagainya. Itu bukannya tidak harus dijamin di bawah. Ada sampai memukul lah, sampai guna violence lah. Time apa? Time bersih ke? Bersih. Saya tak ingat lah bersih 4 ataupun bersih 5 ya. Sebab gelombang tu sampai di Sabah, Mandip. Back then saya di Sabah. Dan memang diorang ada buat perhimpunan di KK ketika itu, semuanya pakai baju merah. Tapi time tu di KK saya tidak lihat ada keganasan lah. Tapi saya tidak tahu di sini itu keganasan itu banyak berlaku dari saya rasa bersih 5. Bersih 5 dan akhirnya yang bawa kepada penangkapan Maria Chin di bawah SOSMA. Ya, pada 18 hari bulan November 2016. Ya. Balik kepada perimpunan aman ini, iaitu satu akta yang bagi saya kemenangan rakyat bukannya yang kemenangan absolut, ya, tapi kemenangan kecil di bawah, yang mana bahawa saya orang yang percaya bahawa saya banyak buat himpunan, saya tak pernah bagi notis. Saya tidak pernah saya orang yang tidak percaya memberikan notis kerana saya ada justifikasi saya. Apabila saya menganjurkan satu himpunan, saya buat sidang media ataupun saya mewar-warkan himpunan tersebut dan ada respon daripada polis, bagi saya itu adalah notifikasi. Kalau kamu tak tahu, kamu tidak tahu, maksudnya kamu tidak akan respon. Nah itu, tapi dalam himpunan bersih ni kita buatlah, kita bagi notis. Tapi yang himpunan-himpunan yang saya terlibat dengan Tangkap Najib, Tangkap Najib ke, Kita Lawan ke, dulu ni kami ni budak-budak bangsa ni, ada Adam, ada Amir, ada saya, ada Kecil dan ramai lagi. Kalau kami boring je, kami buat himpunan lah. Boring je buat himpunan daripada 10 orang. Itu jadi hobi lah. Daripada 10 orang, 100 orang, ribu-ribu, puluh ribu pun 10,000 ada. Saya rasa kalau tak silap saya 2015 Kita Lawan, saya rasa kemuncak dia 10,000 ke 10,000 15,000. 10,000 babe. Sebab itulah saya bilang Mandip ni adalah seorang aktivis yang
menginspirasikan saya dan juga anak-anak muda yang lain. Tak, tapi dulu ni saya rasa beza dulu dengan sekarang ni lain. Dulu musuh yang nyata, jelas, dan kita pun solid, ya, solid dalam sebagai gerakan. Kita ada, bukan hanya bersih saja, ada banyak gerakan Dan lain. ketika itu pembangkang bekerja rapat dengan masyarakat sivil untuk melawan rejim Barisan Nasional. Saya rasa dan bukan United Front. isu pembangkang dan sebagainya. Masing-masing memainkan peranan. Ya, masyarakat sivil memainkan peranan, parti politik memainkan peranan, kerana pada ketika itu kita punya objektif yang sangat jelas, sangat clear. Mana tidak ni, sampai Mahathir Mohamad pun join join demonstrasi. Tukar kerajaan. Matlamat dia. Bagi saya tukar kerajaan dan juga reform. Faham. Ya, sebab ada juga reform yang kita peroleh sebelum berlaku pertukaran kerajaan. Contoh dakwah kekal. Ya, perjuangan bersih. Akta Perhimpunan Aman ni, macam saya katakan tadi, sejarah saya berikan tadi, ramai yang telah perjuangkan, dan kebebasan media bukan absolut, tetapi ada, Okay, ya, faham. ruang-ruang. Mandip, tadi kita Mandip cakap Mandip pernah buat demo sampai 10,000 orang apa semua kan. Ya, benda Paling tu. tinggi kita buat 500,000 juta, tapi bukan saya seorang lah. Itulah kolektif. Maksud dia kolektif NGO, parti politik dan Collective semua. effort lah. Kolektif effort. Tak, seseorang tak dapat 10 orang pun. Tak dapat. Mandiri pun kalau seseorang tak dapat 10 orang. Mungkin kalau 10 orang lah datang kan. Kita Itu boleh realiti. try nanti Itulah kolektif. Bersih satu vehicle yang berjaya membawa rakyat bersama. Bersih itu satu vehicle yang telah berjaya bawa semua orang bersama di bawah payung bersih. Tapi orang-orang selalu cakap yang berhimpun ni memburukkan imej negara lah, merosakkan ekonomi dan sebagainya kan. Tapi kita tahu ada satu demonstrasi yang pernah membuat perubahan untuk Malaysia, iaitu tukar kerajaan lah pertama sekali pada tahun 2018 kan. Jadi macam mana? Apakah pandangan Mandip? Mandip dah banyak kali masuk lokap, dah banyak kali buat demo. So adakah demonstrasi ni, macam mana kita nak membezakan antara demonstrasi atau protes yang kita buat menuntut hak ni dengan rusuhan sebenarnya? Sebab everyone is confused sebenarnya, dan masih lagi ramai orang macam confused. Asal kita buat demo je rusuhan, sebab demo je rusuhan. Kita tidak confuse lah. Mungkin penonton di luar Yelah, sana yang penonton kita lah. ingin Baik, bagi pencerahan. Kita balik kepada kenapa rusuhan ni, maksud dia bila berlaku keganasan polis, kecoh, orang berlari sini, berlari sana dan sebagainya. Ya? Saya rasa kali terakhir berlaku sebegini adalah pada 28 April 2012. Ya? Iaitu Himpunan Bersih 3. Saya rasa lah itu yang paling, yang orang kata rusuhan dan sebagainya. Iaitu pada ketika rakyat yang datang tu 250,000 orang, okey, peaceful dan sebagainya. Tapi bila berlaku penembakan air water cannon, kanister, tear gas dan sebagainya, ya, bukan nak merusuh, orang nak, yelah, saya tak tahulah kalau Peko dengan Wong ni pernah rasa water cannon dan tear gas ni. Tidak pernah Mandip. Tak Saya pernah, sangat ya. bersyukur sebab yang generasi-generasi sebelum sudah memperjuangkan ruang civic tu dengan lebih luas. Jadi yang generasi sekarang tidak perlu lagi lah menghadap dengan situasi seperti Ya, bersyukur macam tak ya. Bersyukurlah kau. Kadang kau bukan nak tegas. Tapi benda ni yang mencetuskan keadaan huru-hara. Dan berlaku keadaan huru-hara, berlari sini, berlari sana dan Bukan sebagainya. daripada peserta. Dia Kita daripada nak bawa water cannon ni daripada mana? Daripada mana? Kan kami bawa ialah garam dan sebagainya. Kami nak bawa daripada mana? Dan siapa yang selalu gunakan rusuhan ini? Polis Pemerintah. Exactly. Pemerintah yang kata, oh merusuh. Apa yang merusuh sebenarnya? Yang datang tu hanya memakai baju warna kuning. kuning. Saya cerita konteks bersih. Plakat, banner, laungan. Apa Speaker. yang merusuhnya? Tak merusuh. Itu bagi saya bukan merusuh. So membawa naratif tu adalah buruk tu adalah dari kerajaan atau pemerintah. Yelah, pemerintah dia ketika itu. tidak tahu macam mana nak kontrol dan sebagainya. Tuduhlah merusuh dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Rakyat Malaysia ni protes. Protes kat Malaysia ni aman. Carnival. Bersih 4 tu carnival. 34 jam. Tanyalah Amir berapa kali dia perform. Lepas tu ada band Bangsat. Saya kata band Bangsat ni, dia perform mungkin daripada artis-artis Malaysia ni, mungkin mereka pernah perform di hadapan lebih ramai orang. Sebab yang hadir bersih 4 tu 500,000 orang. So Dia ada tiket lagi. saya rasa lepas ni mungkin boleh kita buat demo, ajak Bangsat perform sekali lepas ni. Itulah saya rasa perlu kembali ke zaman kegemilangan bangsat lah. Like, you know, carnival, pesta demokrasi. Bagi saya Himpunan Aman inilah pesta demokrasi turun
bersolidariti. Himpunan aman ini adalah solidariti show of force. Pada ketika kamu tidak mau berdialog, kamu tak dengar suara rakyat, kamu nak buat ikut cara kamu, apa pilihan yang rakyat ada? Rakyat terpaksa turun ke jalan raya. Konteks hari ini berbeza. Saya turun ambil memo bila Wong berdemonstrasi di hadapan parlimen. Lepas tu Wong kata jangan datanglah ambil, kami nak demo kan. Dah lain. Tapi itu yang tidak ada pilihan. Dan itulah show of force dan solidariti bersama rakyat-rakyat yang turun menuntut perubahan. Ya, bagi saya rusuhan itu adalah satu yang direka, menuduh, merusuh, apalagi yang kamu mau dan sebagainya. Dan bagi saya, himpunan aman harus diteruskan. Tak kira lah siapa kerajaan, tak kira lah apa, berhimpunlah secara aman. Dan saya orang yang sentiasa akan mempertahankan hak berhimpun bagi mereka yang betul-betul perjuangkan demokrasi dan hak asasi, bukannya orang yang nak mainkan isu api perkauman. Alright. Okay. Sekejap, aku sebelum kita pergi berehat, Mandip, saya mau tarik sedikit ke belakang. Yang saya tertarik dengan Mandip sebut tadi, sepanjang Mandip melakukan himpunan, Mandip tidak pernah hantar notis. Okay. Dan untuk Itu perhimpunan yang saya tak kata perhimpunan bersih lah. yalah, yang Mandip macam tangkap Najib dan sebagainya. Jadi daripada perjuangan-perjuangan sebelum ni, daripada akta polis pergi ke akta perhimpunan aman, daripada 10 hari pergi ke 5 hari. Sekarang dah tak ada hari dah. Daripada kes Amir yang baru-baru ni di Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa yang 95 akta perhimpunan aman tidak berperlembagaan. Ya. Jadi bermakna tiada keperluan untuk kita hantar notis. Tapi banyak lagi himpunan-himpunan yang sekarang yang saya lihat, mereka masih lagi menghantar notis kepada polis. Biarpun Mahkamah Persekutuan sudah mengatakan tidak perlu. Atas alasan kata, kalau kita tidak maklumkan kepada polis, nanti himpunan tu akan ada orang buat kacau, nanti himpunan tu tiada orang jaga keselamatan, susah dan sebagainya. Kan? Bukankah itu satu langkah yang backwards? Kalau kita boleh tengok kan, sedangkan mahkamah sudah kata ini notis tidak perlu. Dan saya setuju dengan Mandip yang Mandip sebut tadi, kalau kita buat sidang media, kita post-poster di social media dan polis respon terhadap sidang media kita, bermakna polis sudah notis. Tapi mengapa lagi ada orang perlu hantar notis atas alasan-alasan yang saya sebut tadi? Saya rasa pertamanya saya lupa tentang 95 kes Amir. Kes yang kalau tak silap saya 1 Julai 2025. Dan satu kes yang bagi saya landmark kes, itu juga salah satu yang menunjukkan bahawa aktivisme ini pertempuran bukan hanya di jalan raya. Ya, iaitu Amir telah bawa satu kes ke menggunakan legal advocacy. Seperti macam saya mula tadi macam Wong, perjuangan Wong. Ini adalah satu kemenangan besar bagi saya dalam perjuangan menentang akta drakonian atau dalam perhimpunan aman itu. Ya, satu kes bagi saya yang sangat bagus, dan saya antara orang yang mengkritik kerajaan saya sendiri pada mana kita dapat tahu bahawa kerajaan mahu merayu kepada kes Amir Hariri lawan kerajaan Malaysia. Bagi satu itu kemenangan yang sangat bagus. Dan balik kepada persoalan Wong tentang kenapa harus beri notifikasi. Okay. Saya masih orang yang, itulah pendirian saya sebagai Mandip. Bukannya sebagai seorang pegawai menteri, bukannya sebagai dia berkajian atau tidak. Itu pendirian saya yang saya tidak bersetujuan dengan teman-teman yang lain. Tapi pada masa sama, saya rasa bila mengajukan perhimpunan ini harus ada kerjasama baik daripada penguasa dan juga peserta. Kita boleh cari middle way. Kita tidak, negara kita telah melalui banyak fasa dan demonstrasi sudah normalisasi di Malaysia ini. Dan saya rasa Tidak kepada Sabah Sarawak lah. Sarawak saya tak tahu dah, saya tak boleh masuk Sarawak kan. Saya tak tahu. Tapi saya rasa sudah ada normalisation perkara ini. Soal notis ke apa, bagi saya itu hanya instrumen ataupun cara saja. Banyak cara. Dan saya rasa mungkin kita boleh cara baru bila kita nak besok kalau Wong nak anjurkan demonstrasi, cubalah Wong telefon polis sendiri dan wangi. Ni contoh saya kata kita boleh, sebab advokasi ni banyak cara lain menunjukkan bahawa
Bila nak buat demonstrasi ataupun himpunan ni, kita bukan nak buat kecoh, kita bukan nak bergaduh dengan sesiapa, tidak. Polis itu pun manusia. Betul. Dia juga melakukan tugas untuk menjaga keselamatan. Yelah, kita buat demonstrasi, kita nak tutup jalan dan sebagainya. Ada orang juga yang tak suka dengan cara kita. Tapi saya selalu katakan bahawa I'm sorry, this is work in progress for democracy. Kan? So kita boleh guna cara baru bahawa kita cubalah berhubung dengan polis, bagi tahu sekian-sekian tarikh, sekian-sekian masa saya nak buat himpunan, saya nak berarak daripada sini ke sini dan sebagainya. Kita cuba. Mungkin polis perlu nak buat persediaan awal. Mungkin kalau 100 orang dia boleh guna keanggotaan yang dia ada. Mungkin kalau 500,000 orang tak boleh. Dan saya nak mengatakan bahawa boleh 1/2 juta sudah berlaku di Kuala Lumpur bermalam, tidak ada masalah. Penganjur dan pihak polis bekerjasama. Saya salah seorang daripada 3 the key negotiator untuk bersimpat. Maria, saya dan Sarah Jun. 48 jam kami negotiate. Cun-cun. Tidak ada masalah. Semua cantik. 2 hari lepas tu kami dibawa ke Bukit Aman. Itu soal lain. Tidak ada masalah. Polis kena buat apa yang kena buat dan kita akan buat apa yang kita perlu buat. Dan bagi saya, notifikasi itu terpulang, tapi undang-undang saya dah bawa ni. Mana Amir punya? Kes Amir. Kes Kau ada buat Amir. judgement Amir? Ada bawa. Iaitu mengatakan the judgment affirm that peaceful assembly is a constitutional right, not a privilege granted by the state. Ini salah satu yang kalau saya dapatkan betul, nanti kita boleh tanya Amir lah sama ada betul atau tidak. Tetapi inilah saya yang difahamkan, yang yang dikatakan. So saya rasa kita dua-dua pihak, peserta dan maybe polis, ini boleh jadi sebahagian daripada reform baru. Selepas kes Amir berjaya menepikan Seksyen 95, mungkin advokasi yang baru dimulakan bahawa peserta akan ke depan juga dan sama-sama dengan polis dan sebagainya. Kita boleh cuba. Tapi soal siapa nak hantar notis lagi dan sebagainya, itu terpulang. Itu mungkin, dia nak apa, itu kebebasan dia. Kita tak boleh menghalang Itu hak dia lah, kebebasan, hak dia dan sebagainya. Saya rasa penganjur nak memastikan keselamatan terjamin, nak segalanya aman, sama juga dengan advokasi saya rasa dalam PDRM. Tapi perjuangan ini saya kira masih jauh lagi nak tukar mindset, nak normalisasikan. Alright. Okay, terima kasih Mandip atas ulasan yang panjang untuk segmen pertama ni. Kita akan sambung. Kita ada lagi banyak soalan yang lebih menarik, yang mungkin lebih hangat dan sedikit tense. Mungkin tidak cukup panas bahkan yang first sesi ni. Mungkin kembali selepas berehat nanti mungkin kita akan panaskan. Kita kena panaskan lah. Okay, Mandip, kita jumpa di segmen seterusnya. Okay. Ciao.